Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah tuan. Syukur Allah sekolah. Ini kita baca lagi ayat Sabah lah. Sebab video ni untuk bacaan ayat Sabah lagi. Kali ini kita baca kisah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aus dan Khazraj. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aus dan Khazraj. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aus dan Khazraj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antalna hikmatan syukur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antalna hikmatan syukur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antalna hikmatan syukur alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa mutaqabbalan. Dakwah Nabi SAW kepada Aus dan Khazraj. Pada suatu hari, semasa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut tentang orang Ansar, kelebihan mereka dalam keadaan mereka mendahului orang-orang lain dalam memeluk Islam, beliau berkata, seseorang yang tidak mencintai orang-orang Ansar dan tidak menunaikan hak-hak mereka, bukanlah dia seorang mukmin. Demi Allah, orang-orang Ansar telah membela Islam dengan pedang-pedang mereka, kecaman lidah mereka, dalam keadaan hati mereka yang pemurah, bagaimana anak kuda dibela dalam rumput yang subur. Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu keluar pada musim-musim haji, mendakwah kabilah-kabilah yang datang, tiada seorang pun daripada orang ramai yang menyambut seruan baginda SAW dan menerima dakwahnya. Baginda SAW selalu mendatangi kabilah-kabilah di Majanah, Ukaz dan Mina, sehingga baginda SAW menemui semua kabilah. Baginda SAW ulangi pertemuan dengan mereka tahun demi tahun, sehingga kerana lamanya masa baginda SAW menawarkan diri baginda SAW kepada mereka, ada dalam kalangan kabilah-kabilah itu orang yang berkata, belum tibakah masanya kamu berputus asa daripada kami? Sehinggalah Allah telah membuat keputusan untuk memberi satu pengundian terhadap orang-orang Ansar. Maka baginda SAW telah membentangkan Islam kepada mereka, dan mereka telah menerima dengan segera, memberi tempat kepada baginda SAW di Madinah, membantu dan menunjukkan keprihatinan mereka kepada baginda SAW. Semoga Allah telah membalasi mereka dengan sebaik-baik balasan. Kami telah datang kepada mereka dengan bersama mereka dalam rumah-rumah mereka. Sesungguhnya mereka berebut-but untuk mendapatkan kami, sehingga mereka mencabut undi. Kemudian keadaan kami berkaitan harta. Berkaitan harta mereka, bila kami berhak terhadap harta itu lebih daripada diri mereka sendiri, dan hati mereka senang dengan keadaan itu. Kemudian mereka telah mengembangkan jiwa raga mereka untuk membela Nabi SAW. Ummu Sa'ad
binti Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW telah tinggal di Mekah beberapa lama mendakwahkan kabilah-kabilah mereka kepada Allah SWT, dan kerana itulah baginda SAW telah diseketi oleh dan dicaci sehingga Ummu Sa'ad binti Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW telah tinggal di Mekah beberapa lama mendakwahkan kabilah-kabilah kepada Allah SWT, dan kerana itu baginda SAW telah diseketi dan dicaci sehinggalah berlaku apa-apa yang diingini oleh Allah SWT untuk memberi kemuliaan membantu agama Allah SWT kepada orang-orang Ansar ini. Baginda SAW telah pergi kepada beberapa orang daripada kalangan mereka di Aqabah dan di Mina. Pada ketika mereka sedang mencukur kepala mereka, perawi berkata bahawa aku telah bertanya kepada Ummu Sa'ad radhiyallahu anha, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka ialah 6 atau 7 orang, yang 3 daripada kalangan mereka itu daripada Bani Najjar, iaitu Asad bin Zurarah, dan 2 orang anak lelaki Afra. Beliau tidak menyatakan kepadaku mana nama-nama orang lain daripada itu. Ummu Sa'ad berkata lagi, lalu Rasulullah SAW duduk bersama mereka, dan baginda SAW mendakwahkan mereka kepada Allah SWT, dan baginda SAW membaca Al-Quran kepada mereka, dan mereka terus menerima dakwah baginda SAW itu. Mereka datang lagi untuk melakukan haji pada tahun hadapannya, dan itulah tahun yang berlakunya perjanjian Aqabah yang pertama, dan kemudian selepas itu berlaku pula perjanjian Aqabah yang kedua. Perawi berkata bahawa aku bertanya lagi kepada Ummu Sa'ad radhiyallahu anha, berapa lama Rasulullah SAW berada di Mekah? Beliau membalas, apakah kamu tidak mendengar kata-kata Abu Sirmah Qais bin Abi Anas radhiyallahu anhu? Aku menjawab, aku tidak tahu apa-apa yang dia katakan. Lantas Ummu Sa'ad radhiyallahu anha telah membacakan syair. Baginda SAW berada di kalangan Quraisy beberapa belas tahun, terus menerus memberi peringatan kalau bertemu teman yang sehaluan. Beliau juga telah membacakan beberapa rangkap syair lain lagi yang dinyatakan dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam bab Nusrah. Sayyidina Aqil bin Abu Talib dan Sayyidina Zuhri radhiyallahu anhuma berkata, apabila orang-orang musyrikin menambah kekasaran mereka terhadap Nabi SAW, maka baginda SAW berkata kepada bapa saudaranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, wahai pakcik, Allah telah membantu agamanya dengan perantaran satu kaum yang tekanan dan deraan orang-orang Quraisy dirasakan ringan oleh mereka, semata-mata mendapatkan kemuliaan daripada zat Allah SWT. Bawalah aku ke pasar Uqas dan tunjukkan kepadaku pendapatan kabilah-kabilah Arab, sehingga aku dapat mendakwahkan mereka kepada Allah SWT, dan agar mereka dapat memberi perlindungan dan tepat kepadaku, sehingga aku boleh menyampaikan apa-apa yang Allah SWT tuliskan aku membawanya.
Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu menjawab, wahai anak saudaraku, pergilah ke Ukaz dan aku akan pergi bersama kamu sehingga aku akan menunjukkan kepada kamu penempatan kabilah-kabilah itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan dengan Bani Saqif, kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam iringi dengan kabilah-kabilah lain pada tahun itu, pada tahun hadapannya, dan itu ialah tahun yang Allah telah perintahkan Baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terbuka. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menemui 6 orang daripada kalangan Khazraj dan Aus. Mereka ialah Asad bin Zurarah, Abu Haisam bin Tayyihan, Abdullah bin Rawaha, Sa'ad bin Rabi', Numan bin Harisah, dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menemui mereka pada waktu malam hari-hari Mina berhampiran jamrah Aqabah. Baginda sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka lalu mendakwahkan mereka kepada Allah Taala dan supaya mereka beribadat kepadanya dan membantu agamanya yang dia telah uruskan para nabi dan para rasul membawanya. Mereka itu telah meminta agar Baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka wahyu yang diturunkan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam, atau Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ibrahim. Sehingga akhir surah. Lantaran itu hati mereka menjadi lembut dan mereka mula merendahkan diri setelah mendengar dan menerima dakwah Baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib telah lalu berhampiran mereka, sedangkan pada masa itu Baginda sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang itu sedang berbincang. Abbas radhiyallahu anhu telah mengenal suara Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai anak saudaraku, siapakah orang-orang yang ada di samping kamu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai pakcik, mereka ialah penduduk Yashrib daripada kalangan Aus dan Khazraj. Aku telah dakwahkan mereka kepada perkara yang sama yang telah aku dakwahkan kabilah-kabilah sebelum mereka. Mereka telah menerima dakwahku dan membenarkan mereka, juga menyatakan bahawa mereka akan membawa daku ke kampung mereka. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu turun dari tunggangan dan mengikatnya, lalu berkata, wahai sekalian orang Aus dan Khazraj, ini ialah anak saudaraku dan dia ialah orang yang paling aku sayangi. Sekiranya kamu semua telah membenarkannya, beriman dengannya, dan kamu ingin membawanya pulang bersama kamu, maka sesungguhnya aku ingin membuat perjanjian dengan kamu agar dengan perjanjian itu hatiku akan menjadi tenang. Janganlah kamu membiarkannya tanpa ditolong dan janganlah kamu memperdayakannya. Ini adalah kerana jalan-jalan kamu ialah orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi ialah musuh anak saudaraku ini. Aku tidak merasa aman daripada rancangan jahat mereka ke atas anak saudaraku. Kata-kata Abbas radhiyallahu anhu telah menyebabkan Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu terasa hati apabila Abbas radhiyallahu anhu seolah-olah menuduh Asad radhiyallahu anhu dan teman-temannya akan membiarkan Nabi SAW. Lantas Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkan kami menjawab tanpa menyakiti hati Tuan dan tanpa menyatakan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuan.
hanya semata-mata untuk menunjukkan kami benar dalam menerima dakwah Tuhan dan menunjukkan keimanan kami dengan Tuhan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, baiklah, kamu jawablah kepadanya, aku sedikit pun tidak berprasangka terhadap kamu. Lantas Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu berpaling menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, bagi setiap seruan ada jalannya, ada jalan yang lembut, ada jalan yang keras. Pada hari ini Tuhan telah dakwahkan kepada seruan yang baru yang merupakan bebanan dalam halangan bagi orang ramai. Tuhan telah dakwahkan kami agar meninggalkan agama kami dan mengikuti agama Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang berat, tapi kami telah menerimanya. Tuhan dakwahkan kami juga untuk memutus hubungan antara kami dan orang ramai, sama ada hubungan kejiranan atau perjalanan darah yang dekat atau menjauh, yakni dalam urusan berkaitan agama. Kami hanya taat kepada perintah Allah. Kami hanya taat kepada perintah Tuhan dan tidak mempedulikannya orang lain. Sedangkan itu juga sesuatu yang susah. Tetapi kami juga telah menerimanya daripada Tuhan. Tuhan juga telah mendakwahkan kami, sedangkan kami satu kumpulan yang berada di tempat yang mulia dengan perlindungan yang cukup, yang tidak terfikir oleh seseorang pun bahawa ada orang luar akan menjadi ketua kami, sedangkan orang itu telah dipinggirkan oleh kaumnya dan telah dibiarkan oleh pakciknya. Dan itu pun ialah sesuatu yang susah, namun kami telah menerimanya daripada Tuhan. Semua keadaan itu tidak disukai oleh orang ramai, kecuali orang yang telah diingini oleh Allah SWT untuk diberi petunjuk kepadanya, dan juga orang yang hanya inginkan kebaikan dan pada kesudahannya. Kami telah menerima semua itu daripada Tuhan dengan lidah-lidah kami, sepenuh hati kami dan tangan-tangan kami, yakni kami akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menunaikannya, kerana meyakini terhadap apa-apa yang Tuhan bawa kepada kami, dan kami membenarkan kerana kami membenarkan makrifah ketuhanan yang telah mantap dalam hati-hati kami. Kami bersumpah setia dengan Tuhan atas semua itu, dan kami bersumpah setia dengan Tuhan kami dan Tuhan juga. Tuhan Allah SWT, tangan Allah SWT di atas tangan-tangan kami. Kami akan curahkan darah-darah kami dalam darah Tuhan. Kami akan mengorbankan nyawa kami untuk memelihara nyawa Tuhan. Kami akan lindungi Tuhan daripada perkara-perkara yang kami lindungi diri kami sendiri. Kami akan lindungi Tuhan daripada perkara-perkara yang kami lindungi diri kami sendiri. Kami akan lindungi Tuhan daripada perkara-perkara yang kami lindungi diri kami sendiri, anak-anak kami dan isteri-isteri kami,
jika kami tunaikan sumpah setia itu, maka kami menunaikannya kerana Allah Taala. Dan jika kami mengkhianati sumpah setia itu, maka sebenarnya kami mengkhianati Allah Taala. Dan dengan sebab itu kami akan menjadi orang-orang celaka ini. Dan dengan sebab itu kami menjadi orang-orang celaka. Ini ialah sifat benar wahai Rasulullah SAW. Ini ialah sifat benar wahai Rasulullah SAW. Hanya Allah Taala tempat kami meminta bantuan. Kemudian Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu telah berpaling ke arah Abbas bin Abdul Muttalib lalu berkata, kemudian Asad bin Zurarah radhiyallahu anhu telah berpaling ke arah Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu lalu berkata, adapun kamu wahai orang yang kamu wahai orang yang mencelah dengan perkataan seorang Nabi Allah Taala. Adapun kamu wahai orang yang mencelah dengan perkataan di hadapan seorang Nabi Allah Taala yang lebih mengetahui apa-apa yang kamu inginkan dengan perbuatan kamu itu. Kamu telah mengatakan bahawa dia inilah anak saudara kamu, dan dia merupakan orang yang paling kamu sayangi. Sebenarnya kami telah putuskan hubungan yang dekat dan yang jauh dan hubungan darah demi untuknya, dan kami bersaksi bahawa dia sungguhnya Rasul Allah Taala. Allah Taala sendiri telah mengutuskannya dari sisinya, dan bukanlah dia seorang pendusta. Sesungguhnya apa-apa yang dia bawa tidak menjumpai kata-kata manusia. Adapun perkara yang kamu nyatakan bahawa hati kamu tidak tenang terhadap kami berkenaan anak saudara kamu ini, sehingga kamu mengambil sumpah setia dengan kami, maka ini sumpah setia kami yang kami tidak akan menolak sesiapa pun yang hendak mengambilnya untuk Rasulullah SAW. Maka ambillah apa-apa yang kamu inginkan. Kemudian Asad bin Zurarah berpaling ke arah Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, Tuan ambillah perjanjian daripada kami untuk kepentingan Tuan. Apa-apa yang Tuan inginkan, dan letakkan syarat ke atas kami untuk Tuhanmu, apa-apa yang Tuan inginkan. Ya, itu dia tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat amalkan dan sampai boleh. InsyaAllah 3 hari lagi kita akan baca dakwah Nabi SAW di pasaran. Ini tuan dalam bab dakwah Nabi SAW, dalam bab 1 dakwah Nabi SAW pada perhimpunan. InsyaAllah apa yang kita terima kita sama-sama ambil iktibar dan sama-sama berdoa ini. InsyaAllah kita tutup dengan terlebih kepada Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.